Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat bertemu aku lagi Fahmi dalam Suami Channel. Okay? Sebelum aku pergi jauh lagi, aku nak ucapkan terima kasih kepada Ben kerana telah menjemput aku untuk pergi ke program beliau di Berbulu dengan Ben. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang follow, yang tengok pada malam tu. Okay? So malam tu aku relax, bersahaja sebab teruja masuk TV. Okay. Jadi hari ni aku nak buat satu konten pasal yang fantasi exchange. Jadi korang kena tengok yang ni. Stay tune. Okay guys, seperti yang dijanjikan nak buat walk through lah. Okay. Rasa macam ada bunyi burung-burung tu. Sorry lah sebab dekat area ni dia ada burung. Minta maaf banyak-banyak. Okay, kalau pergi ke play now, read more, macam biasalah baca apa yang patut. Ada update-update dia. Play now. Okay bos. So masukkan email. Jadi korang dapat ke sini. Dapat ke sini. Jadi korang kena pilih nak main apa. So kita pergi ke next league. So next league ni season long yang ni lah untuk satu season Yang ni weekly. Weekly dia ada Daglish League dengan Wenger League. Mungkin suatu hari nanti akan ada Sefahmi League. Manalah tahu kan. Suatu hari nantilah. So sekarang ni nak masuk kena tengok gems. So gem aku tinggal 600 gems aku. So sekarang ni aku dah ada ni. Okay. Weekly week ni untuk yang Wenger ni korang kena ada 100 gem at least lah. Untuk melayakkan kena ada gem 100. Hadiah dia duit cash 50, gem 100 dia akan kasih. Ada 100 lah. Okay, hadiah dia tu. Lepas tu Rainbow Pack 1. Rainbow Pack 1. Lepas tu untuk yang ni price dia kalau masuk yang Daglish ni, gem dia pun korang kena ada 600. So cash price RM300, gem 600. Rainbow Pack dapat 2, Rabona 1. Dalam masa sama dapat voucher 100 untuk Shopee. Untuk voucher settle RM30. Dan juga Guardian punya voucher lah RM20. Macam tu So kalau ikutkan aku dah join. Untuk Wenger League aku dah join 2 dah. Okay. So siapa ni yang join ni. Nama dia ni FPL Guru apa Sam Ice. Okay. So untuk yang aku ni tengok siapa yang aku pilih. Aku pilih Smacker, Defend Matic, Maguire, Azpilicueta, Van Dijk, Cleverley, Richie Pogba untuk dia midfielder. Lepas tu Ferran Torres, Wilson dengan Wardy. Untuk ni kita panggil simpanan keeper Guetta, Pinnock, Defend, midfield Gilmore dengan Iwobi, Everton. Ni untuk yang first team Second team aku siapa? Second team aku kita tengok sama-sama. So far yang join Fahmi dengan Sam baru. Okay, so kita tengok siapa? Leno, Cooper, Masina, Digny Shaw. Midfielder aku power Kante, Fabinho, De Bruyne. Lepas tu aku ada Martial, Rodriguez dengan Cavani. And then defend simpanan Krul, Chambers, Arthur dengan Gabriel Martinelli. Ni aku dah join. So aku dah join team ni lah. Okay. Wenger League. Jadi sekarang ni aku ada jam lagi ni. Okay. Why not aku masuk satu lagi. Okay. Satu lagi ni ialah Daglish League. Sebab aku nak hadiah yang lebih besar. Wenger League ni memang aku masuk maknanya minggu ni tengok result dia minggu depan. Bila dah habis semua game tengok aku menang ke tak. Okay. Macam tu lah. Kalau aku nak join aku boleh join yang ni juga. Tapi aku tak ada available preset team dulu. So aku kena pergi ke ni. Okay. Tekan 3 ni. Team 1 yang ni. Team 2 yang ni. Okay. Yang mana aku dah masuk untuk Wenger League. So aku kena create satu team lah. Team 3 lah. Untuk masuk ke Daglish League. Okay. Jadi keeper siapa keeper? Keeper contoh aku ambil
Ariola. Defend aku ambil William. Aku ambil siapa lagi? Holding. Arsenal ni masak. Okay. Perrault. Shaw. Midfielder aku ambil Maitland-Niles. Sumare. Fred macam tak ada kan Fred. Kok. Okay. Lepas tu Connolly. Lacazette. So James. Okay. First 11 So untuk yang ni pula sub ni kan defend korang kena tengok dekat nombor ni. Nombor 3 ni maksudnya dia dah ada dalam 3 league. Macam tu So yang tak ada nombor lagi tu dia tak ada lagi tu. Okay. Jadi sub aku pilih. Okay. So cukup player aku lah. Ketiga-tiga team cukup lah. So ni player aku untuk third team. Tu dia. Aku ambil Douglas League. Okay. So yang aku masukkan tadi tu aku dah masuk lah. Okay. Aku dah masuk. Jadi kalau korang rasa confirm dah. Okay, confirm dah. Okay, masuk je lah. Tekan je lah confirm. Tekan je confirm. Okay. So tekan confirm. Okay, bila tekan confirm tu, so aku dah berada di dalam League Douglas 1. Wenger League aku dah masuk 2. Yep. Aku boleh hantar sebanyak mana team as long as aku beli player tu ramai. Macam aku sekarang, aku dah tak ada dah. Okay. Jam aku dah zero. Sebab aku dah beli player tadi. Aku dah masuk league apa semua kan. So masuk league 600. Balance aku 600. Lepas tu aku masuk yang Douglas ni. Habis lah. Macam tu. Aku ambil. Kalau ikutkan aku ambil yang ni. Ni aku ambil yang ni. 1000 ni. Bayar 50 dapat 1000. Jadi 1000 gem ni kau boleh buat macam. Yalah banyak 1000 kan. Kau boleh belilah. Nak beli Panenka punya player ke. Stay over punya player ke. Elastico ikut kau lah. Tapi kau kena reti bajet. Sebab apa? Sebab benda ni. Kau akan letak di sini. Di league ni. Okay. Sebab. Okay. Kita bajet kita yang jam tu. Korang kena tengok sini nak masuk saja dah 100. Korang nak masuk saja nak korang perlukan 100. Dalam masa sama kena beli player lagi. Okay. Player tu daripada mana? Daripada sini lah. Tapi maknanya kalau korang dah register, korang akan dapat free player. Setiap hari akan dapat free player. Dan kalau korang nak tambah lagi player, on top of yang free tu, korang boleh beli. Stay over ke, Panenka ke, Elastico ke. Korang tengok gem dia mahal kan? Makin mahal, makin power lah. So kalau nak Van Dijk, kena beli sini Rainbow Fleet Kalau nak defend yang biasa-biasa, sini. Macam tu Okay. So korang kena bajet-bajet supaya boleh daftar pun boleh. Lepas tu masuk dalam. Macam tu Okay. Kalau tak ada duit, insufficient gem. So, macam mana kalau nak? Kena beli. Kena beli gem. So, sekarang ni aku dah join dua lah. Douglas League dengan Wenger League. Itu je lah. Okay. So, aku dah tunjuk dah tadi kan. Macam mana nak buat team tu. Okay. Okay, bosku. Kita cerita pasal hadiah Hadiah. Kalau kita tengok hadiah, mana tadi? Ni voucher-voucher semua ni kan. So, korang akan dapat melalui email lah. Okay. So, kalau korang menang, korang akan dapat email. Kalau yang bukan dalam bentuk cash. Yang tak berbentuk cash. Kalau cash, korang kena download. Download GoPace. So, download GoPace. Maknanya kalau menang duit, dia akan masuk ke GoPace. Dan korang jangan risaulah. GoPace ni korang boleh cash out. Okay. Boleh cash out. So macam tu lah
walk through dia. Okay. So basically korang kena untuk join league ni, basically korang kena beli gem. Okay. Beli gem. Untuk beli gem kena pergi sini. Okay. Ni beli gem. Okay. Lepas tu korang kena, lepas dapat gem tu, korang dah beli. Bila dah ada gem, barulah korang boleh purchase players. Okay. Beli. Dan dalam masa yang sama, korang akan dapat free player untuk setiap hari. Diorang akan bagi. Okay. Tapi kalau korang rasa macam, aku nak tambah lagi player. Memang aku dah dapat free, tapi aku nak tambah lagi. Purchase lah. According to gem lah. Okay. Macam aku sekarang kosong. Habis dah sebab aku dah masuk league apa semua. So sekarang ni kalau nak, kena purchase lah gem ni. Untuk melayakkan korang membeli player-players. Okay. Lepas tu bila dah ada player tu, pergi ke home. Barulah pergi ke next league. Lepas tu pilih. Nak yang mana? Nak Wenger League ke ataupun Douglas League. Tadi aku dah tunjuk tadi kan. Okay. Tu dia bosku. So aku tunjuk dekat sini. Participated League ni aku dah masuk yang Douglas. Okay. 1. Cross. Lepas tu aku letak KDB. Atas aku letak si Iwobi. Okay. Tengah ni Wadi. So kiri ni aku letak Ferran Torres. Okay. Lepas tu ni sub sub. Aku letak lah siapa? Guita sub. Chambers. Chambers ni aku letak Chambers pula defend lah. Defend aku letak Matip. Matip. Lepas tu aku letak, kalau midfielder ni aku nak letak siapa ni? Kante. Okay. Lepas tu forward aku letak siapa? Rodriguez. Okay. So ni player aku untuk season long. Untuk season long. Okay. So aku kena update lah. Kena update. Bila dah confirm dengan pemilihan ni, so aku pun tekan saja
confirm. Itu je lah. So, weekly league ni yang bestnya setiap minggu, hadiah setiap minggu. Yang ni memang season long, memang ada. Okay, standard lah. Kita kena update player apa semua kan. Macam tu. Macam korang main tu, standard tu. Okay. Cuma yang ni, Fantasy League untuk, weekly league ni, korang kena main setiap minggu. Maknanya, sebelum match day tu, korang kena set up lah team tu. Okay. Kalau nak player, beli gems. Macam aku cakap tadi. Okay. Dan dalam masa yang sama, untuk setiap hari korang akan dapat free player. Macam dekat sini dia ada claimable gift. Claimable gift ni dia akan ada satu ruang lah. Macam ni tak ada lah. So dia ada pack, korang kena beli. Dan dia ada gems. Gems ni korang kena beli. Macam tu. So follow lah. Jangan lupalah download benda ni. GoPace ni. Okay, GoPace sebab GoPace ni akan, kalau korang menang cash, korang akan dapat hadiah tu dimasukkan ke dalam GoPace. And then GoPace tu korang boleh cash out juga. Kalau untuk yang selain pada cash, diorang akan email sahaja. Okay. Good luck lah. Okay, good luck. So kita bertemu lagi pada waktu lain. Channel sama. Sama channel Steady Fantasy Exchange. Okay. Sesiapa yang free bolehlah guna apps yang baru ni untuk korang. Selain daripada fantasi yang korang main selalu tu lah. Okay. Steady boss.